kalau kita letak iPhone kan, berapa banyak iPhone? 1, 2, 3, 4, 5 iPhone right? Alright, jadi kali ni kita datang ke Petaling Jaya semata-mata nak makan roti tisu paling tinggi. Sebab dekat Kuantan dah susah nak jumpa. Kebanyakan ni diorang dah baringkan, siap ada yang lepehkan saja macam kain buruk. Jadi sekarang kita nak tengok sebab ada baru-baru ni viral tau. Dia memang nice jugalah dia buat tinggi, siap ada susu lah. Jadi aku tak tahu sama ada kita boleh dapat macam tu ataupun tidak. Kita cuba. Yang tu kita dah tengok hari tu dekat TikTok. So hopefully kita boleh dapat benda yang sama lah. Jadi jom kita pergi ke Al-Faris Maju. Nama dia Al-Faris Maju. Jom kita tengok. So kalau korang nak juga situasi macam ni, korang boleh datang ke Al-Faris Maju, Petaling Jaya. Jom. Jadi kalau korang nak juga, boleh datang ke Al-Faris Maju. Gambar dia tu. Bukan gambar, dia punya signboard atas. Jadi jom kita tengok. Hopefully boleh dapat benda sama lah. Ni dia Al-Faris Maju. So kita nak duduk tempat sejuk ke? Dia ada 2 tempat. Dia ada tempat open dengan tempat sejuk. Alright, kita pun dah masuk kedai dia. So makanan-makanan ni ada kat sini. Itu dia. So ni antara makanan yang ada. Macam-macam ada kat sini. Tu dia. Ayam dia merelik siang. Jadi sekarang kita nak pergi dekat tempat sejuk lah. Jadi mungkin korang tak dengar sangat suara aku disebabkan bising sikit ni. Kalau dapat bertutup dia betul-betul bising lah. Aku syah kalau dekat sini mungkin okey sikit lah. Ada je. Cuma bising. Tak ada betul-betul bertutup. Kau boleh? Tu. Tak ada? Tapi bising. Right, jadi kita ambil pot dekat sini. Dekat sini dia tak adalah bising mana. Dan tak ada masalah sangat sebab sekarang dia dah kita dah dihindari oleh beberapa gambar. Saya nak roti tisu tinggi. Tinggi ni, hari tu saya ada nampak. Roti tisu gaji tu boleh. Macam mana rupa dia? Berapa harga? Kalau satu-satu? Yang biasa? Saya tak makan ramai. Betul lah satu macam tu. Try dulu. Teh ais. Bagi mangkuk. Roti kosong tak? Ya. Bagi roti tisu tu. Tinggi kan? So kita dah minta roti tisu tinggi. Lagi kita tengok macam mana. Hopefully memang betul-betul tinggi. Tadi dia ada offer roti tisu KLCC. Tapi aku risau aku tak makan habis. Sebab bukan semua orang nak makan roti tisu sekarang. Kita nak menikmati roti tisu tinggi saja. Sebab benda ni dah lama kita tak dapat. Jadi kita cubalah minta. Alright, so kita menunggu. Harga dia tak adalah mahal. Katanya RM5.50. Jadi kalau korang nak rasa juga, boleh cuba. Kalau macam roti tisu KLCC tu, RM15. Mungkin RM5. RM5. Takkan yang setengah yang jambatan tu RM5 juga kan? Kita kena tengok. Mungkin dia letak ayam. Tu dia aku tengok bapak tinggi siu. Wah.
Dia besar lagi nak. Betul. So kalau kita letak iPhone kan, berapa banyak iPhone ni? 1, 2, 3, 4, 5 iPhone kan. Betul, bukan main tinggi lagi. Jadi berbaloi jugalah kita datang daripada Kuantan sampai ke Petaling Jaya semata-mata nak rasa roti tisu yang besar gila. Jadi kalau korang nak rasa juga, korang boleh datang ke Petaling Jaya untuk menikmati roti tisu sebesar bapak. Alright, makan pun dah siap. Jadi dengan harga RM5.50 pada aku berbaloi jugalah sebab roti tisu dia boleh tahan besar juga. Cuma ada yang dapat sekali dengan susu. So pada aku dengan harga RM5.50 pada aku berbaloi jugalah sebab saiz dia seriously memang besar, memang tinggi. Cuma ada yang dapat sekali dengan susu. Aku tak dapat susu, aku tak tahu kenapa. Adakah dia minta susu tu? Tapi pada aku okey lah. Kan, dengan harga RM5.50 berbaloi jugalah kita jalan jauh-jauh semata-mata nak dapatkan roti tisu. So jom kita balik ke Kuantan.